Apa yang korang nampak ni adalah buku sihir lama. Buku ni dipanggil sebagai Grand Grimoire yang dinamakan sebagai The Red Dragon. Dikatakan salinan asal buku ni telah disimpan dan dikawal ketat oleh Vatican. Okey, sebelum tu saya nak fahamkan korang apa sebenarnya grimoire ni. Zaman dulu buku grimoire ni dianggap sebagai buku ilmu terlarang dan catatan rahsia yang tak boleh dibaca oleh semua orang. Perkataan grimoire ni sendiri berasal daripada bahasa Perancis lama yang membawa maksud buku ilmu. Secara umumnya grimoire ni mengandungi simbol serta lambang-lambang rahsia, mantra dan arahan yang sangat spesifik, dan sebab itulah buku grimoire ni tidak ditulis secara ringkas. Ia sengaja dibuat untuk susah difahami. Buku ni dihasilkan sekitar abad ke-18 di Perancis. Pada zaman tu, ilmu sihir ni dianggap sebagai satu ancaman pada agama dan kerajaan. Berbeza dengan buku-buku sihir yang lain, The Red Dragon ni dia tak ajar sebarang doa ataupun mantra perlindungan, tapi ianya ditulis dalam bentuk arahan dan perintah. Kira dia suruh buat shortcut terus, buat ritual dan seru setan. So apa komen korang?